Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikra doa. Okey, tafadhalu bil julus. Silakan duduk. Okey, kaifa lakum jami'an? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nahnu bil khair. Kami, awak tak boleh pakai ana bil khair. Okey. Qabla an nabda'u durusana, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran hari ini. Okey, طيب ما هذا اليوم? Hari ini hari apa? Yaumus Selasa. Kam min Mayu? Berapa Mei? Berapa Mei? Isna Asyara Mayu. Okey. Fi usbu'il madhi, minggu lepas, maza tadrusna? Apa yang kita belajar? Minggu lepas apa yang kita belajar? Maza? Al-alam baina aidikum. Okey. Indi soal, saya ada soalan. Hal indakum, okey, hal antum yastahdimuna al-internet? Adakah kamu semua menggunakan internet? Naam. Kalau soalan dia hal, jawapan dia kena naam dan la. Jadi jawapannya awak gunakan internet tak selama ni? Naam, awak gunakan internet. Okey. Fi amamakum yujad salasa surah anil mawdu' al-alam baina aidikum. Okey. Okey. Ma haza? Al-internet. Ma haza? Al-komputer. Ma haza? Al-baridu. Pernah nampak tak ikon ni? Pernah nampak ikon ni? Kat mana awak nampak? Dekat telefon. Selalunya ni digunakan untuk apa? Mesej kurang tepat. Ya, ni ikon Gmail. Kalau kamu tengok selalu kan, ikon Gmail.
Ikon apa lagi yang kamu ada dekat phone? Ikon apa lagi? Ya, yang macam gini. Lagi. Yang macam gini. Betul tak? Salah lah awak ni. Salah. Macam gini. Okey, ikon apa lagi? Betul ke tak? Betul kot. Okey. Ikon apa tu? Yang macam gini tu. Macam mana? Macam gini salah. Terbalik ke? Lebih kurang lah macam gini. Okey. Ikon semua ini merupakan laman sosial internet yang mana digunakan pada zaman kini yang memang tak asing lagi. Kamu gunakan antum gunakan semua ni dalam aktiviti harian. Contoh kamu balik daripada sekolah ataupun cuti, kamu akan buka ni dulu. Chat kawan dulu. Yang kedua, ini yang paling hot. Scroll, screen time. Okey. Fi hadzal yawm sanadrus. Kita akan belajar al-mawdu' jadid, tajuk yang baru iaitu at-tarakib. Ifta safha 87. Okey. Apa yang tuan tahu pasal tarakib? Apa yang tuan tahu pasal tarakib? Lupalah tu. Tarakib apa? Tarakib apa? Zaza pernah cakap. Tarakib apa? Betul tak? Zaza pernah cakap tarakib ni perbendaharaan kata. Betul ke salah? Okey. Al-kalima tarakib. Maksudnya Ustazah ajar tarakib ni ada berapa? Okey, tarakib ada dua iaitu idhafi dan juga na'ti. Ada juga tak yang ni? Mana? Apa ni? Adat tartibi. Ustazah pernah ajar kan adat tartibi ke tak pernah? Belum lagi? Belum. Okey. Tarakib, struktur ayat ataupun perbendaharaan kata yang mana idhafi ni memerlukan kata sandarnya. Okey? Na'ti ni memerlukan kata sandar yang bersifat guru cantik. Macam tu. Ada tertibi ni bermaksud bilangan ataupun bilangan yang tersusun. Contoh, pelajar yang pertama, at-talibul ula. Pelajar yang pertama ni maksudnya ada tertibi. Okey. Walakin fi hadzal yawm, akan tetapi hari ini Ustazah akan ajar kamu dan kita akan belajar mengenai internet. Okey. Hadza surah yusamma bi syabkatul internet. Okey. Kalimah dia macam ni, ejaan dia shin ba kaf ta'un marbutah. Okey.
Ulang selepas saya. Baca sama-sama. Baik. Syabakatul internet. Marratan ukhra. Sekali lagi. Syabakatul internet. Okey. Al-kalimatus tsani. Okey, pernah tak nampak gambar yang macam gini? Alamak. Maaf lah. Macam gini. Dekat buku awak. Macam ni, macam ni. Ha. Mahazah. Fi dirasatana fi usbu'il madi. Pelajaran kita pada minggu lepas. Apa dia ni? Ma'lumat. Maratan ukhra. Mahazah. Ma'lumat. Okey. Untuk dalam tarakib, Ustazah akan ajar kamu. Kamu pernah nampak tak? Sekejap Ustazah. Okay. Mana saya punya yang tadi? Kita kat sebelah. Lari. Ha. Okey. Kita sambung dulu perkataan. Okey. Hazihi al-baridu. Jap. Isbir. Sabar. Alif lam. Elektro Okey. Lepas tu ni. Macam mana dia je komputer? Sahih. Al-komputer. Okey. Ikut saya baca. Syabakatul internet. Maklumat.
Al-baridu al-elektroniyu. Elektroniyu. Al-komputer al-jadid. Okey. Untuk hari ini Ustazah akan ajar yang disebut tarakib. Yang pertama tarakib idhafi dulu. Okey. Ingat tak tarakib idhafi perlukan apa? Ha? Tarakib idhafi perlukan apa? Alif lam atau apa? Tanwin. Betul? Macam mana kita nak kenal tarakib? Salah. Macam mana kita nak kenal idhafi? Mudhaf dia tak ada alif lam. Mudhafun ilaih dia ada alif lam. Kalau tarakib na'ti, pada man'utnya ada alif lam, pada na'atnya ada alif lam. Contoh yang pertama, mudhaf mudhafun ilaih ataupun tarakib idhafi. Syabakatu al-internet. Wujud alif lam dekat sini. Okey? Yang kedua, maklumatika. Maklumatika. Ada dhamir. Ingat tak kalau mudhaf mudhafun ilaih boleh pakai dhamir? Mana dhamir? Apa maksud dhamir? Kata ganti nama. Okey. Terusnya. Okey. Seterusnya. Betul. Cuba kamu guna perkataan ni, tambahkan apa-apa mana-mana dhamir. Ni.
Surah bisurah. Fadhal. Siapa? Radin? Mana perkataannya? Jadi kalau nafi'atu awak tambah mana-mana daripada sini akan jadi sini. Cuba buat. Buat je nanti saya tunjuk. Test je dulu. Tak apa, salah tak apa, belajar. Okey. Mana yang awak nak dari sini? Sunnah. Okey, tulis sunnah. Okey. Sama je. Ta. Selepas ain, ta. Tanya buka lah. Buka macam ni. Tanya buka. Bukan. Ta macam ni, ta macam ni. Sambung dengan tu. Lepas tu letak ni. Nun. Okey. Dah. Okey, baiklah. Baik. Al-an hayya nas al-kalima min al-awwal. Okey. Awalan al-khattu. Ma mana al-khattu? Wifi. Anti jadi wifi awak. Kalau anti dia jadi ki. Betul. Tapi apa yang salah? Alif lam. Tak perlu tambah letak alif lam. Cuma hattuki fakot. Hattuki sahaja. Faham tu? Okey. Yang seterusnya. Mauke. Mana mauke? Laman web. Laman web dia perempuan. Jadi mauki'u betul tetapi tak ada alif lam. Okey, seterusnya nombor 3 al-barid. Mana barid? Email mereka semua. Bariduhum betul tapi tak payah letak alif lam. Okey. Maklumatu ini betul, cuma kita nak minta dia letak dekat dhamir mufasil dulu. Jadi kalau ka anta. Maklumat tuka. Kalau nafi'ah, mana nafi'ah? Bermanfaat. Bermanfaat bagi mereka semua perempuan. Jadi nafi'ah hinna. Okey. Ada soalan tak? Ustazah, macam mana nak bariskan? Betul tak? Selepas tu, du, tu, ti.
Macam mana nak bariskan Ustazah? Macam mana nak baca untuk letak domer ni? Okey. Yang pertama, jika huruf sebelumnya berbaris depan, atas dan mati. Huruf sebelumnya. Ni huruf sebelumnya ni. Huruf sebelumnya berbaris depan, atas dan mati, perlu guna hu, huma, hum, hunna. Contoh, bariduhum. Bacaan dia bila baris atas, depan, atas dan mati, bacaan dia kena bariduhum. Okey, bila masa bawah, bila bawah bacaan dia, bila bawah dengan ya mati, bacaan dia baridihim. Contoh, dalam buku awak ada sebut maklumatu. Cuba tengok dekat. Asal perkataan maklumat dalam muka surat 80, maklumatu. Bila maklumatu, terus sebut maklumatuhu, maklumatuhuma, maklumatuhum, maklumatuha, maklumatuhuma, sampai maklumatuna. Faham tu? Contoh perkataan al-baridu. Bariduhu, bariduhuma, bariduhum, bariduha, bariduhuma, bariduhunna, bariduka, baridukuma, baridukum. Faham tu? Jadi bacaan depan, atas dan mati, terus baca bariduhum. Kalau baris bawah dan tanda mati, kena baris bawah. Contoh yang baris bawah. Contoh baris bawah biizni. Biizni, dengan izin. Nunnya berbaris bawah. Jadi bacaan ini semua berbaris bawah. Faham? Baris depan, atas dan mati, bacaan dia kena ikut sama. Contoh yang macam tadi saya baca. Akan tetapi mana yang berbaris bawah, dia akan jadi biizni. Kan? Jadi biiznihi. Hanya automatik berbaris bawah. Faham tu? Kalau yang tiga ni tambahkan dengan ha, dia barisnya tetap. Contoh, bariduhu. Hu. Bila berbaris depan, hanya baca depan. Kalau berbaris bawah, huruf terakhirnya, bacaan dia kena ha berbaris bawah. Biiznihi, biiznihima, biiznihim. Maksudnya ha-nya ni kena baris bawah. Faham? Contoh, biiznika. Nun, huruf sebelum dhamir berbaris bawah. Jadi biiznika. Macam tu. Yang ha ni je yang dia akan bariskan bawah. Okey. Soalan? Kalau tak ada soalan, buat latihan muka surat iftah safha samaniyah wa arba'un. Samaniyah wa arba'un. Samaniyah wa arba'un.
Dah? Okey. Awalan, kawin at-tarakib min as-suwaril wal kalima fi ma ya'ti summa uktub. Dia suruh tulis tarakib. Kawin maksudnya tentukan tarakib apa. Tapi Ustazah nak tentukan tarakib daripada gambar dan kalimat yang berikut. Gambar yang pertama, syabakatul internet. Tarakib apa? Syabakatul internet tadi yang saya tulis. Idafi perlu alif lam tak depan. Okey, jadi syabakatul internet. Syabakatul internet, tarakib idafi. Tarakib idafi. Al-idafi. Bukan. Sini. Ni ejaan dia tarakib idafi. Ini ejaan. Tarakib idafi. Bawahnya lah. Tak muat tu. Susah sangat tulisan awak. Tulis je al-idafi. Kalau nak tulis tarakib tak apa. Al-idafi. Okey, yang gambar kedua. Maklumat campur anta jadi kalau maklumat campur anta jadi maklumatuka. Tarakib apa? Tarakib apa? Idafi. Ustazah dah bagi tahu dah ni, sini semua idafi. Ya, idafi. Tulis je al-idafi. Alifnya tertinggal. Alif. Baris bawah. Alif, baris bawah. Okey, seterusnya maklumah. Kalau antum jadi maklumah tukum. Tarakib apa? Idafi. Tulis ni, idafi. Okey, seterusnya. Gambar yang keempat. Al-mustahdimu al-mubtadi'u. Pengguna pertama ataupun pengguna mubtadi' permulaan. Ya, tarakib an-na'ti. Sebutan dia an-na'ti saja. Kelas? Kelas? Ni, idafi. Ni perkataan ni. Tulis sekarang. Al-an. Okey, ba'da zalik. Al-mubtadi'at. An-na'ti. Asal perkataannya mustahdimatu al-mubtadi'atu. An-na'ti. Okey. At-ta'limiyatu al-al'abu at-ta'limiyah. Na'ti ke idafi? Na'ti sebab ada alif lam di kedua-dua patah perkataan. Okey. Safat taliyah. Imla al-fagharat bi kalimatin munasibatin. Isi tempat kosong dengan kalimah yang munasabah untuk menjadikan dia tarakib idafi. Kemudian terjemahkan dia. Okey, perkataan yang pertama. Syabakatul al-internet.
Ma maknahu? Jaringan internet. Sama. Ni sampai sini, sama sini. Sama-sama. Al-kalimatu tsani maklumat maza? Maklumatuka. Tambah kaf je. Baris atas. Ma mana maklumatuka? Ya, maklumat kamu. Sahih. Ba'da zalik muhtabar muhtabar maza? Tahu muhtabar tu apa? Makmal. Makmal komputer. Muhtabar al-komputer. Okey, halas? Okey. Jika sudah, aktafi bihazal qadri. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Okey, buat latihan yang seterusnya bawah tu. Dan kita akan bincang pada kelas akan datang. Kiaman. Okey, syukran.